Assalamualaikum guys. Lain sikit. Kita recording apa ni di dalam kereta. So aku baru saja selesai hantar Dini ke airport, hantar balik kampung. Sebab petang nanti aku akan keluar lagi, akan ke airport sekali lagi untuk ke papang ke Manchester lah, pada pukul 6 petang hari ni, hari Isnin. Jadi ada tu ada lagi 30 minit 40 minit perjalanan daripada KLIA hingga ke Nilai. So ada tu review tu ni lah. Hai, nak kata apa lah, Bournemouth 3 Liverpool 2. Liverpool comeback balik daripada 2-0 naik jadi 2-2, pushing untuk dapatkan gol ketiga, tapi end up terkenal lah bila mana gol ketiga tu masuk ke dalam jari Liverpool. Liverpool tak boleh complain banyak lah. Sebabnya almost walaupun dalam keadaan aku boleh katakan spot yang timpak, seramai 8 orang pemain dah tak ada. Antoine Semenyo baru saja kena jual, pemain terbaik Bournemouth. Kemudiannya Marcus Tavernier kot yang aku rasakan musim ni memang 500 meters, merge onto KLIA Expressway, Lubuk Madani. dia untuk musim ni memang betul-betul step up. Assist pun aku rasa macam banyak juga. Tavernier ni dia pun tak main. Kemudiannya dalam form yang tak berapa baik lah. Sebabnya Liverpool beaten 13 kali sebelum ni. Tapi Bournemouth Take the exit toward Jalan Hekalai. winless sebanyak 14 match. Jadi kita boleh tengok lah perbezaan di antara kedua-dua tim ni daripada sudut form. Aku rasakan kita boleh komplain ialah lihat kepada preference dan cara permainan Bournemouth tu sendiri ya. Sebab apa yang kita dengar selama ni daripada Arne Slot ialah Liverpool akan menghadapi kesukaran apabila bermain dengan tim yang tak mau main bola. Tapi mendatang dengan Bournemouth, apa jadi? Chances dan juga half chances Liverpool ni tak convert into real meaningful goal. Liverpool terkena 1-0, terkena 2-0, dan Liverpool had a mountain to climb untuk at least dapatkan draw selepas saja result yang akhirnya tak menyebelahi kita. Even sebelum ni pun aku dah banyak kali komplain yang kita memang unbeaten lah, tapi unbeaten run macam mana level yang Liverpool nak. Sebab ini bukanlah level yang aku nak cuba untuk menggunakan approach yang a little bit tarik handbrake. Dia tak attack full blast, dia cuba untuk tekankan daripada sudut defensif. Tetapi lihat kepada gol-gol Bournemouth tu, gol pertama ada juga gol kedua lah, aku rasakan yang terlalu mudah dan masalah OOP, masalah out of position Liverpool, bentuk tanpa bola Liverpool tu masih lagi mempunyai masalah dalaman yang sangat-sangat crucial, yang membuatkan aku rasa Liverpool tak boleh sustain attack Keep disebabkan left to continue on Jalan Masjid Clia. Liverpool tidak lagi mempunyai unit midfield yang seharusnya berfungsi baik dan menjadi tembok pertahanan lah sebelum bola tu sampai ke kotak penalti Liverpool. Tengok sajalah kepada gol pertama yang Liverpool concede apabila terlalu mudah Captain Virgil van Dijk yang kebiasaannya sangat-sangat boleh dipercayai tak mampu untuk membuat clearance, dan dia aku boleh kata macam miss timing. Dia juga membuat misjudgment lah apabila bola tu disangkakan out. Turns out dekat belakang dia tu ada someone less than 2 seconds later end up di dalam jaring Liverpool lah. Dan gol tu signifikan disebabkan bukan setakat Liverpool down 1-0, tetapi Liverpool juga kehilangan Joe Gomez yang aku tak tahu sekarang ni result keluar ke tak lagi. Tapi melihatkan kepada history injury Joe Gomez ni, kita expect yang dia akan out lama lah, dan kita expect defensif
squad depth kita tu semakin lama semakin berkurang lah. Makin hari makin berkurang. Mujok lah pagi tadi keluar berita yang Andy Robertson probably tak jadi berpindah ke Spurs. Sebab Liverpool stop dulu transfer. Katanya tentang transfer Andy Robertson ni, Robertson sendiri nak pergi. Tapi Liverpool mengharapkan yang AS Roma sanggup untuk melepaskan Kostas Tsimikas. Tapi turns out Kostas Tsimikas katanya tak mau dilepaskan oleh AS Roma. Walaupun dia tak main pun, duduk kat bangku simpanan. Bukannya pemain option pertama untuk Roma. Andy Robertson tak jadi berpindah. So berita tentang Joe Gomez ni aku tak sure lama mana. Kita boleh tunggulah. Cuma ada signifikannya dalam perlawanan ni disebabkan dia injured. Kemudiannya keluar. Bila dia keluar tu hampir 5 ke 10 minit macam tu, Liverpool bermain 10 pemain. Tapi kalau boleh tengok secara spesifiknya di bangku simpanan, Arne Slot dan juga pembantu dia tu duk arafkan pemain-pemain Liverpool di atas badan ni untuk keluarkan bola. Sepanjang Liverpool down to 10 man. Tengok balik gol, sequence gol kedua Bournemouth tu, 10 pemain di atas padang Liverpool. Tetapi kita boleh nampak ya Liverpool tak cukup compact walaupun bermain dengan 10 pemain. Aku rasakan mudah je kalau kata hang tak cukup bermain. Kalau contohnya Liverpool sebelum ni kena red card, Liverpool ataupun mana-mana tim lah, dia akan jadi a little bit compact, kemudiannya duduk lebih ke bawah kan, protect kotak penalti Liverpool tu. Tetapi pemain-pemain Liverpool, bagi 10 pemain di atas badan ni, dia pun tak buat kerja mereka dengan baik. Dan sebab tu aku macam petikaikan, ramai petikaikan, kenapa nampak macam naif sangat. Tak ada orang kata street smart di atas padang tu. Padahal tim Liverpool ni baru saja memenangi kejuaraan Liga musim lepas. Tapi bila terlalu soft dan juga terlalu naif, end up Bournemouth dengan kelebihan satu pemain saja berjaya menghukum Liverpool. Sekali lagi Liverpool kena keluarkan energi yang banyak untuk at least dapatkan satu mata. Target lawan ialah satu mata. Liverpool berjaya untuk comeback dapat 2 sama. Tapi probably disebabkan Liverpool terlalu mengejar dan dapatkan gol kedua tu, gol ketiga tu, winning goal last minute, betul-betul last touch of the match, gol bolos daripada set piece lagi. Set piece ke? Terus yang ni di dalam set piece ke? Atau pedah? Pemain yang lolos. Tapi sebut pasal set piece pun ironi jugalah, sebab Liverpool akhirnya berjaya mendapatkan gol kedua dalam set piece di dalam Liga dalam 124 percubaan corner ataupun set piece. Aku tak tahu mereka buat kira-kira tu conversion rate 1.6% macam tu lah. Gol kedua dia hasilkan oleh Dominic Szoboszlai lah. Memang clear cut lah, Dominic Szoboszlai ialah pemain terbaik Liverpool untuk musim ni. Dan dia berjaya mendapatkan sekali lagi gol free kick. Seminggu selepas berjaya menjadikan gol free kick ketika menentang dengan Marseille. Kali ini gol tu memang orang kata carbon copy semasa Trent Alexander-Arnold menjaringkan free kick menentang dengan Chelsea lah. Salah membuat back heel, kemudiannya bola tu cantik lah ke outside of the wall. Walaupun aku tengok pemain Bournemouth, mereka cerdik lah, letak satu extra pemain dekat bawah. Tapi tu lah, Szoboszlai pun cerdik lagi lah. Dia kata tak apa, pun letak dekat situ, aku ke outside of the wall. Dan itulah apa yang dia buat. So gol ketiga free kick yang dijaringkan oleh Dominic Szoboszlai untuk musim ni. Tentang apa lagi kita nak sebut tentang situasi Arne Slot lah. Situasi dia ni dah lama dah tahu, inevitable je. Menunggu surat, menunggu announcement daripada klub. Sebab hari tu kandidat tak ada lagi. Sekarang ni kandidat besar yang juga fan favourite fans Liverpool yang menjaringkan gol penalti Android kita untuk dapatkan Champions League kali kelima di Istanbul. So bila satu figure
yang besar sebegini, yang high profile macam ni tiba-tiba muncul tu, aku tak masalah situasi dia selamat seperti beberapa bulan yang lepas. Kita tengok mana tadi Arsenal dikalahkan oleh MU. MU nampak decision selepas daripada Michael Carrick take. Tapi orang kata bila dia bounce lah, aku tak tahu lama mana berlaku. Tapi yang pastinya cara permainan MU di atas padang tu, combination di atas padang tu memang sangat-sangat refreshing lah dibandingkan ketika menentang ketika duduk di bawah Amorim. Sama juga dengan Chelsea, walaupun Chelsea aku tak rasa dia berpatut untuk pecat Enzo Maresca atau Enzo Maresca patut untuk letakkan jawatan masuk whatever lah. Tapi yang pastinya dua-dua tim ni ada momentum yang mungkin akan membuatkan pok Liverpool ni boleh bertindak lah. Sebabnya sekarang ni Liverpool dah pun turun ke tangga ke-6 kalau aku tengok pagi tadi. Naik tangga ke-4 ialah MU pun. Tangga ke-5 ialah Chelsea menang Crystal Palace 3-1 pagi tadi. So Liverpool turun ke tangga ke-6. Tapi bila tengok kepada fixture Liverpool seterus ini menentang dengan Newcastle, aku akan berada di Anfield insyaAllah. Kemudiannya menentang dengan Manchester City kot, Sunderland lagi, kemudiannya Brighton pun ada rasanya. Ada lagi lah few top tier team yang pastinya akan memberikan challenge lah. Dan pastinya Liverpool aku boleh garanti akan drop point kalau cara permainan Liverpool ni masih lagi sama. Sama ni kita tahu FSG adalah satu owner yang bukan orang kata reaktif lah. Dia pun kebiasaannya akan tunggu bagi data banyak dulu, barulah akan react. Tapi melihatkan kepada table sekarang ni, lihatkan kepada tim-tim Chelsea dan juga MU yang kemungkinan boleh curi spot terakhir untuk Champions League, ke-4 ataupun 5 tu, satu benda aja yang boleh buatkan FSG bertindak adalah mereka akan kehilangan Champions League money untuk season depan. Sebab kalau contohnya Liverpool masuk Europa League, probably Liverpool boleh kehilangan 50 ke 70 juta pound daripada wang Champions League. Kalau contohnya Liverpool tak masuk Champions League, probably masuk Conference League, lagi dah sikit. Mungkinan 1/10 macam tu saja daripada apa yang Liverpool bakal dapat daripada Champions League lah. Gap financial tu terlalu besar tu. Dan sepatutlah aku rasa kalau 1-2 game lagi Arne Slot kalah lagi, mungkinan dia akan bertindak lah. Sebab at the end of the day, walaupun kita boleh blame yang Richard Hughes dan juga Michael Edwards, tak bagi left wing lah, kemudiannya defensive reinforcement, Mark Gigi pun semua tak boleh datang kan, sebab last minute Crystal Palace. Kemudian sekarang ni masuk ke Manchester City, kenapa Liverpool tak bertindak. Tapi at the end of the day, yang memegang dan juga yang baru saja mendapat squad 450 juta pound adalah Arne Slot. Dan gaya sekarang ni dia tak mampu untuk buat squad dia tu bermain seperti mana squad yang baru saja dileburkan duit yang banyak macam tu.